Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam JPN Perlis, sehaluan menyerajui kecemerlangan. Salam Perlis, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Kasmaniza binti Kamis, JPM dari Sekolah Kebangsaan Felda Mata Air. Pada pagi yang mulia ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Guru Berkesan Pemangkin Kecemerlangan. Buku ini ditulis oleh Dr. Suresh Kumar N. Willy Malay dan Dr. Siwarajan Ponia. Walaupun buku ini diterbitkan pada tahun 2017, namun pada pendapat saya buku ini sesuai dijadikan panduan dan rujukan oleh para guru dan para pendidik. Antara isu-isu yang dibincangkan dalam buku ini adalah peranan sekolah dalam pendidikan, merungkai cabaran guru, memahami peranan dan tanggungjawab guru, memperkukuh nilai murni dalam profesen keguruan, memperkukuh nilai tambah dalam profesen keguruan, memantapkan pengajaran guru dalam bidik darjah, memantapkan pembelajaran murid dalam bidik darjah serta mengekalkan kecemerlangan guru. Buku ini membincangkan keperluan guru untuk memperkukuhkan kepribadian dan kewibawaan guru ke tahap yang lebih tinggi bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bidik darjah. Buku ini juga membincangkan keperluan guru dalam membangunkan kekuatan ilmu dan nilai kemahiran bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam bidik darjah. Bagaimana untuk meningkatkan kepribadian dan kecemerlangan murid, sudah pastinya ia bermula daripada peranan dan usaha guru dan pihak sekolah. Bagi pendapat saya, buku ini berjaya menyuntik motivasi dan semangat para guru untuk terus mengekalkan, meningkatkan kecemerlangan diri serta potensi dalam mendepani cabaran. Antaranya ialah cabaran gelombang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin berkembang dengan pesatnya, bagaimana guru mendepani cabaran perubahan sistem dan cabaran perubahan sukatan pelajaran, bagaimana guru mendepani tekanan daripada pihak ibu bapa dan seterusnya, bagaimana guru mendepani bebanan tugas atau kerja. Pada pendapat saya juga, buku ini sesuai dibaca dan menjadi sumber rujukan masyarakat umum. Masyarakat akan lebih memahami peranan dan usaha guru dan pihak sekolah. Itu saja bicara buku saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih.